tak ada berudu. Kalau ada soalan boleh tak tanya soalan. Tak apa, nak tanya soalan lain yang tak berkaitan dengan topik pada malam ni pun tak apa. Soalan saya, doktor, betul ke mati pucuk tu mandul? Baik, Wan. Saya explain. Dia benda yang berbeza. Mati pucuk berbeza, pancuk awal berbeza, mandul berbeza. Apa beza dia, doktor? Okey, mati pucuk ini adalah, ataupun erectile dysfunction ini adalah masalah dari segi sukar untuk dapat kekerasan. Okey, dengar betul-betul. Sukar untuk dapat kekerasan bermaksud untuk dia daripada kendur ke tegak. Dia ada masalah ni. Masalah pancuk awal adalah dia terpancuk dengan jangka masa kurang daripada 3 minit. Yang ketiga, mandul. Mandul ini adalah masalah dari segi air mani dia ataupun sperma dia. Bermaksud, adakah orang mandul ni mati pucuk? Tak. Dia boleh keras. Dia tak ada masalah pancuk awal. Tetapi air mani dia tu tak ada benih. Itu yang dimaksudkan dengan mandul. Dia boleh pancut, ada air mani. Cara mata tengok air mani dia secara normal. Tapi dalam tu kita tengok mikroskop, tak ada berudu. Itu dimaksudkan dengan mandul. Tetapi adakah orang mati pucuk ni mandul? Tak juga. Dia tak naik je. Tapi air mani dia ataupun sperma dia tu ada. Dia tak naik je. Jadi bila kata, oh mati pucuk nanti isteri tak mengandung ke? Tak juga. Dia boleh separa keras, selagi mana boleh pancut, boleh keluarkan air mani, still boleh mengandung. Faham tak perbezaan? Yang mati pucuk berkenaan dengan keras, yang masalah mandul adalah dekat bahagian air mani dia. So macam mana saya nak tahu air mani mandul ke tak mandul? Tidak ada cara lain, kena hantar sampel air mani, tengok dalam mikroskop, baru dapat tengok berudu ada tak. Dia sama ada berudu ada tak ada, berudu kurang, berudu cacat, berudu bergerak perlahan. Itu semua definisi bagi orang mandul. Sebab kalau tak ada langsung, memang mandul. Salam, testo saya 18.34, umur 80. Adakah normal atau rendah? Terima kasih. Untuk 18.34 should be normal, no problem. Yang penting kalau tengok daripada blood, sebabnya kita kena tengok apa dari segi unit, itu the best. 18.34 tu unit apa? Millimole per liter ke maksud dia? So kalau 18.34 should be normal untuk bagi orang yang umur 50 dan ke atas. Doktor, soalan saya, adakah efek ke buang air berdiri duduk mencakung? Okey, efek dari segi apa? Kekerasan ke ataupun kesihatan batin ke? Maksudnya begitu ke? Dia macam ni. Mudah saya ceritakan. Untuk orang yang masalah kalau buang air kecil, sama ada berdiri, duduk atau mencangkung, seperti secara mudah adalah the best adalah ikut sunnah kita. Memang the best adalah mencangkung. Sebabnya bila mencangkung, kita boleh kosongkan pundi kencing dengan percentage yang lebih tinggi. Maksudnya boleh buang air kencing dengan kuantiti yang lebih banyak dan lebih lawas, lebih bagus. Tetapi kalau berdiri, posisi yang pundi berdiri ini akan boleh menyebabkan masalah pembuangan, tak berapa lawas. Itu je. Tapi dari segi masalah batin apa semua tidak terlalu ada kaitan.